kasih lah kerajaan Madani kerana bagi memudahkan kami untuk mendapatkan pinjaman untuk kami meluahkan lagi perniagaan kami dan memperbesarkan lagi perniagaan kami. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih pada Madani. Bolehlah barang dapur lah, rumah apa semua lah. Dapatlah bantuan tu setiap bulan kan. Syukur dengan bajet yang dibentangkan ni kan. Kira untuk raya dah ada lah. Kira kita rezeki. Alhamdulillah, kira terima kasih lah pada PMX. Nampaknya kerajaan Madani ni masih memandanglah pesara-pesara ni dengan menyalurkan bantuan bonus tu seperti biasalah macam tahun yang lalu. Alhamdulillah lah, saya ucap terima kasih lah kepada kerajaan. Terima kasih lah kerajaan Madani sebab dapat membantu kami untuk sekolahan anak-anak kami. Boleh memudahkan lagi lah untuk beli baju sekolah, buku-buku. Yang menarik hati itu ialah mengenai dengan peruntukan tambahan yang dia nak bagi kepada pusat aktiviti utama. Memanglah pusat aktiviti selama ini berjalan dengan kekurangan dana sebenarnya. Dengan kos tambahan yang kerajaan cadang nak bagi itu, alhamdulillah, insya-Allah saya rasa pusat aktiviti akan dapat berjalan dengan lebih sempurna.